Hai, kita teruskan lagi micro credential kita, okay, dengan kita memperelokkan platform kita ni. Okay, so biasanya dia secara default dia macam ni, okay. So kita boleh edit lah untuk section kita. Sama juga macam CDOS kita edit nama-nama section. So kita plan lah macam mana nak memperelokkan platform ni. So macam saya prefer buat by topic, okay. By topic, so dia akan nampak bila student masuk platform kita, dia akan nampak apa perjalanan subjek ni, okay, khusus ni. Okay, so saya letakkan yang pertama adalah kita start dengan mengikut apa yang diberikan oleh senarai semak yang diberikan oleh PIPD. So yang pertama kita perlu letak ice breaking. Okay, ice breaking session. Okay, lepas tu saya yang untuk bahagian kedua saya tukar motivation, perception, attitude. So bila pelajar masuk dia akan nampak bahawa dia akan belajar tentang motivation, perception, attitude dan sebagainya. Okay, untuk next video kita akan belajar untuk tambah block. Bye!